Korang pernah terfikir tak? Kenapa duit yang kita simpan dalam bank makin hari makin kecil nilai dia? Yelah, cuba bayangkan. Dulu kalau kita ada RM100, kita beli barang dapur boleh penuh satu troli kan? Tapi cuba kita tengok hari ni, nak beli barang dapur gunakan RM100 tak penuh pun troli. Dapat separuh je. Itu pun untung lah kalau dapat separuh kan? Kenapa jadi macam tu? Semua ni berlaku disebabkan inflasi. Nilai duit susut. Ataupun nak mudah faham, kuasa beli kita semakin turun. Harga barang naik tapi nilai duit kita tetap macam tu je. Tak dinafikan simpan duit dalam bank tu memang selamat, tapi kuasa beli je yang menurun. Berbezalah kalau kita simpan dalam bentuk emas. Nilai emas ni tak susut. Semakin lama disimpan semakin meningkat nilai dia. Contoh macam ni, dulu 1 dinar boleh beli seekor kambing. Tahun 1990 1 dinar boleh beli seekor ataupun 2 ekor kambing. Tahun 2000 pun 1 dinar yang sama, berat yang sama, masih lagi mampu untuk membeli seekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Hari ini 2025 1 dinar yang sama boleh beli 1 ekor kambing ataupun 2 ekor kambing. 1 dinar hari ini harga dia sekitar RM2,000. Harga RM2,000 tu boleh lah kan kita beli seekor ataupun 2 ekor kambing untuk zaman sekarang ni kan. Jadi inilah bukti macam mana emas ni dapat kekalkan nilai dia. Jadi saya nak ajaklah anda-anda semua yang dekat luar sana untuk mulakan tabungan emas. Simpan duit banyak-banyak, risiko untuk nilai dia jatuh, kuasa belinya turun. Jadi apa yang boleh kita buat? Sebahagian boleh simpan dalam bank, sebahagian lagi tukar kepada simpanan emas. Untuk duit dalam akaun bank kita gunakan untuk simpanan jangka masa pendek, mungkin untuk kecemasan, nak pakai duit segera dan lain-lain. Manakala untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahun ke atas, kalau lama lagi lebih baiklah tukarkan kepada simpanan emas. Jadi dapatlah kita selamatkan simpanan kita ni daripada dimakan inflasi. Tapi kalau nak beli emas tu nak beli dekat mana? Semestinya cara paling mudah dan selamat adalah menabung emas di Public Gold. Sebab di Public Gold kita boleh beli emas minimum paling sikit RM100. So bolehlah kumpul sikit-sikit gram emas dengan RM100 minimum. Dah banyak nanti keluarkanlah emas fizikal. Cara nak bermula mudah saja, boleh tekan link di bio ataupun boleh isi beg biru ataupun boleh tekan di mana-mana link yang saya tinggalkan, di komen ke ataupun di mana-mana. Kemudian saya akan bantulah tuan-tuan puan untuk mulakan tabungan emas pertama di Public Gold. Jom bersama saya dan Public Gold, jom kita menabung emas, jom kita simpan emas.